Set kita masuk berita gempar hari ni antara Thailand dengan Kemboja ni jadi perai balik pula, gaduh balik hari ni. Okey, memang satu tamparan hebat lah atas perjanjian damai yang hak buat bawah ni. Rasanya rasa negara besar ni kena masuk campur tangan, kalau tidak payah nak aman. Okey, jadi kita tengok abang menurut tentera Thai, seorang askar Thai korban kemarin terkena tembakan pihak tentera Kemboja. Tapi soalan besarnya, apa kali ini Kemboja berani langgar perjanjian damai pula? Jawapannya mungkin ramai tak sedar, Kemboja ni dia negara beraja juga. Okey, macam sistem raja tu masih rujuk lebih kurang macam Thailand juga. Okey, dan masalah besarnya, ramai rakyat Kemboja masih rindu zaman raja berkuasa betul-betul. Okey, itu titik noktah paling bahaya untuk kajian Londi Kemboja. Okey, menurut tentera Thai lapor 7 Disember 2 hari lepas, Kemboja tembak dulu. Dia pakai mortar, roket, sasar kubur Thailand. Dan seorang askar Thailand matilah. Dan 8 lagi cedera. Ini daripada laporan. Dan pertempuran lebih dalam setengah je. Lepas tu Thailand tu balas guna jet pejuang F-16. Buat serangan balas tentera udara 8 kali. Kemboja pula balas dengan tembakan pendiam. Nampak tak beza dia? Thailand bila berlaku apa-apa, tu angkat jet F-16 dia. Kemboja pula guna askar di tepi tu. Tapi peliknya Kemboja dia tak sebut pun berapa orang mati. Rasa macam Kemboja ni dia sengaja nak cetuskan konflik luar untuk tekan masalah dalam negeri dia sendiri juga. Ada dalam politik dalam media. Okey, raja Kemboja ni pula kalau ikut darah keturunan belah mak ayah dia, mungkin antara raja yang tertua di dunia. Okey, iaitu hampir sejarah dia legasi dalam 1900 tahun. Ini bukan rekaan, hak ni betul ikut sejarah. Tak macam Raja England hak putus-putus. Kalau ikut Raja sejarah China dulu, dia jenis macam zaman pengkhianatan nak guna kuasa Maharajaja untuk kuasai pembesar. Okey, Raja Kemboja Putra Sihanouk itu pun walaupun dia jadi raja, dia memang semua turun badan. Pakai baju biasa, tolong rakyat. Sebab tu orang memang penduduk kenya rakyat sayang dia. Tapi Hun Sen ni masa dapat kuasa dulu pun bukan sebab sokong rakyat, sebab dia pandai guna tentera. Dia pakai cara tentera. Lawan ni anak dia Hong Manik, muda dan cenderung ke barat, dan nampak tak mampu nak kawal jeneral dia. Hak memang jeneral kuat dalam tentera dia lah. Kita tengoklah balik tentera Thailand dulu pun berapa kuasa atas nama sokong raja. Jadi kalau Thailand boleh buat, Kemboja pun boleh buat benda sama. Jadi inilah amat bahaya untuk Hun Sen, sebab pihak lawan mungkin buat macam tu dalam politik dia. Masa dia kuat dulu banyak masalah boleh tutup, tapi lawan ni dia dah tua, kuasa mula start longgar, semua risiko tu boleh meletup bila-bila masa. Masalahnya Hun Sen ni dia tak boleh memusuhi raja, dia hanya kuasai tentera dan kerajaan. Tapi sayangnya hati rakyat dia bukan di tangan dia. Sebab lawan ni rakyat muda Kemboja ni majoriti cenderung main telefon dan internet. Dan media sosial tu penuh dengan macam komen-komen yang nak kutuk Hun Sen siang dan malam. Perang sarah pun dah mula start berlaku dalam negara dia. Dalam parti sendiri pun dah wujud perpecahan. Dalam kurang percaya, ahli keluarga Hun Sen pun dalam kerajaan penuh tentera sampai orang rakyat nak naik pun payah. Jadi lagu ni rakyat dah rasa mula muak lah, dan cuba nak ubuh kerajaan, nak tambah pengaruh, dengan tambah pengaruh barat daripada anak dia, nampak yang lemah lah dari segi politik ni. Jadi lepas tu ada juga isu pasal terusan Funan tu. Jadi bukti media barat pula duk bakar sentimen, kata projek tu tak adil. Akhirnya Kemboja ni tunduk juga dengan tekanan rakyat dengan buat syarat pelik-pelik sampai projek ni last berhenti. Jadi nampak je lah ayah dengan anak ni lemah dalam uruskan tekanan internet dan perang persepsi dalam negara dia. Jadi kali ini boleh jadi dia guna konflik luar untuk nak tutup api dalam negara dia lah. Dalam Kemboja sekarang ni dia ibarat tong gas hak penuh. Dia memang tunggu masa nak meletup. Jadi bila meletup nanti akan jadi huru-hara lah negara dia. Cuma konflik ni dia memang dia nak rosak, memang nampak rosakkan kestabilan Asia lah, Asia Tenggara. Di akhir kata sekali, kalau tak ada kuasa besar masuk tangan campur dengan Tengah, dua negara ini akan terus naikkan suhu perang sampai ke serantau ASEAN. Dan akhir-akhir sekali penyelesaian tetap kena guna kebijaksanaan daripada negara-negara besar juga.